Selamat datang kepada anda semua ke satu lagi sesi penerokaan mendalam kita. Hari ini kita ada satu topik yang bagi saya erat sangat mencabar minda. Mencabar dan agak luar biasa? Ya, luar biasa. Topik ni mungkin akan mengubah cara anda melihat kesihatan dan tubuh badan anda sendiri. Betul tu. Kita akan kupas satu dokumen yang cukup memukau. Tajuk dia Resonating Wellness, The Legacy of Dr. Rife's Frequencies. Satu tajuk yang agak berat tapi sangat menarik. Ya, misi selaman mendalam kita hari ini adalah untuk menelusuri sejarah seorang tokoh yang digelar sebagai Bapa Frekuensi. Dr. Royal Rife. Tepat sekali. Kita nak tengok macam mana dia cipta mikroskop berkuasa tinggi yang melangkaui zamannya dan yang paling penting untuk kita semua hari ini, Bagaimana prinsip dia diaplikasikan sekarang? ya, bagaimana prinsip getaran tu kini digunakan dalam bentuk Vibrational Frequency Patch atau VFP. Dari Well with Asia. Betul, terutamanya untuk masalah kesejahteraan harian kita macam isu pencernaan. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh, Ya. Biar saya jelaskan satu nota penting untuk anda yang sedang mendengar. Semua maklumat, fakta sejarah dan konsep yang kita bincangkan ini dipetik secara langsung daripada dokumen sumber yang telah diberikan kepada kita. tiada tambahan dari luar. Betul. Peranan kita di sini adalah secara eksklusif untuk menganalisis idea-idea yang diketengahkan oleh penulis asal. Kita bersikap neutral. Kita tidak menyebelahi mana-mana pihak dan kita juga tidak membuat ujian bebas untuk mengesahkan dakwahan perubatan atau produk yang disebutkan. Kita cuma pembawa mesej. Tepat. Matlamat kita supaya anda dapat menilai sendiri idea-idea menarik dalam sumber tersebut. Baiklah. Jadi, mari kita mulakan dengan satu analogi yang mungkin kita semua pernah tengok. Analogi penyanyi opera tu kan? Ya, bayangkan anda tengok persembahan opera. Penyanyi tu tarik suara dengan nada yang sangat tinggi dan tiba-tiba sebuah gelas kaca dekat hujung bilik tu berkecai. Pecah berderai. Betul. Nampak macam magic kan? Tapi sebenarnya ia adalah hukum fizik. Gelas tu hancur bukan sebab disentuh. Tapi sebab dia tak mampu tahan kuasa getaran suara tu. Jadi, persoalan utama yang kita nak rungkai hari ini, macam mana kalau prinsip fizik yang sama ni, Konsep getaran tadi. ya, konsep yang memecahkan kaca ni, boleh digunakan untuk menewaskan kuman berbahaya dalam badan kita? Sesuatu yang sangat logik bila difikirkan. Atau yang lebih dekat dengan kehidupan kita, macam mana kalau getaran tu boleh melegakan perut anda yang sebu lepas makan? Itu masalah yang ramai orang hadapi. Memang ramai. Jadi mari kita kenali siapa watak utama di sebalik idea ni. Berdasarkan dokumen kita, beliau ialah Dr. Royal Rife. Berfrekuensi. Bila kita teliti dokumen ni, perkara yang beri pemberat besar kepada kisah Dr. Rife ni adalah sandaran sejarahnya. Bukan sekadar mitos internet. Langsung bukan. Dokumen kita bawa perspektif melalui Jason Ringas. Dia ni seorang pakar sejarah. Dan dia bukan sebarangan pengkaji. Betul. Dia ada pengalaman lebih 30 tahun mendedikasikan hidupnya semata-mata untuk mengkaji hasil kerja Dr. Rife. 3 dekad. Ya, 3 dekad. Bila ada seseorang yang habiskan separuh hayat dia selongkar arkib dan nota makmal, ia bagi satu lapisan kredibiliti yang sangat kukuh. Dedikasi yang luar biasa. Dan bila saya baca pasal latar belakang Dr. Rife ni, saya mula faham kenapa ahli sejarah ni begitu tertarik. Rife ni bukan saintis biasa. Betul. Dia bukan jenis saintis tipikal yang anda bayangkan asyik tengok tabung uji saja. Dokumen ini gelar dia sebagai Renaissance Man. Seorang yang kuasai pelbagai bidang. Ya, dia pengkaji perubatan tapi dia juga pakar mekanikal yang boleh bina mesin dari sifar. Dan yang paling mengejutkan, dia juga seorang pakar muzik. Ya. Mula-mula tu, saya terfikir apa kaitan muzik dengan bunuh kuman. Nampak macam tak ada kaitan langsung pada mulanya. Tapi dokumen ni kaitkan dengan sangat cantik. Hubung kait tu sebenarnya kunci utama kejayaan dia. Sebagai seorang pemuzik profesional, deria pendengaran dia jauh lebih tajam berbanding orang biasa. Dia boleh tangkap perbezaan nada yang halus. Tepat sekali. Kemampuan untuk mencari nada atau pitch yang sempurna ni membolehkan dia menalar mesin frekuensinya dengan ketepatan yang sangat tinggi. Sebab dalam bab frekuensi ni, ketepatan tu sangat penting kan? Sangat penting. Kalau tersasar beberapa hertz saja, anda tak akan dapat kesan resonans tu. Kelebihan muziknya tu bagi dia kelebihan mekanikal dan saintifik yang saintis lain tak ada. Gabungan kemahiran itulah yang bawa kepada penciptaan dia yang paling ikonik. Mikroskop optik yang luar biasa tu. Ya.
Mikroskop ciptaan Dr. Raif ni mampu membesarkan objek sehingga 31,000 kali ganda. 31,000 kali. Cuba anda yang sedang mendengar bayangkan sejenak. Pada tahun 20-an dan 30-an, Mikroskop biasa mungkin hanya mampu beberapa ratus kali ganda saja. itu pun imejnya kabur. Tapi Raif berjaya bina sesuatu yang bagi kejelasan mikroskopik yang tak pernah dilihat sebelum tu. Dan melalui lensa mikroskop super ni, dia jumpa satu rahsia biologi yang besar. Setiap jenis kuman atau bakteria ada getaran atau frekuensinya yang tersendiri. Ibarat setiap organisma tu ada cap jari tenaga dia sendiri. Cap jari unik yang tak boleh ditiru. Dan penemuan ni bawa kita ke asas perbincangan hari ini. Jason ringkas rumuskan pemerhatian Raif ni dengan satu ayat yang cukup mudah. Dia kata, kalau kita goncang sesuatu dengan frekuensi yang tepat, sesuatu akan berlaku. Konsep fizik. Ya, resonans simpati. Setiap objek fizikal ada frekuensi resonans semula jadinya sendiri. Macam analogi gelas tadi. Betul. Bila sumber luar pancarkan tenaga yang sepadan, objek tu terpaksa serap tenaga tu. Dia tak boleh tolak. Dia terpaksa bergetar bersamanya. Di sinilah cerita penyanyi opera tu jadi sangat masuk akal. Suara penyanyi tu sebenarnya sedang pancarkan frekuensi yang tepat-tepat sama dengan gelas kaca tu. Dan bila gelas tu dipaksa serap tenaga kinetik yang banyak, struktur fizikalnya tak mampu bertahan. Lalu dia pecah berderai. Jadi pada dasarnya, Dr. Raif buat benda yang sama pada kuman di bawah mikroskop dia. Sama, 100%. Dia cari frekuensi unik kuman tu, pancarkan tenaga kepadanya sampai ia musnah. Tanpa merosakkan sel manusia di sekelilingnya. Sebab sel manusia ada frekuensi yang berbeza. Memang sangat genius. Memang genius. Dan di sinilah dokumen ni bawa satu analisis yang sangat tajam tentang perubatan moden. Perbezaan antara kimia dan frekuensi. Ya, sumber kita menyatakan kuman ni adalah entiti yang sangat pintar untuk kelangsungan hidup. Bila kita guna bahan kimia macam antibiotik, Mereka akan beradaptasi. mereka bermutasi dan ubah struktur pertahanan sel untuk kalis bahan kimia tersebut. Inilah punca kuman kebal atau superbug kan? Tepat, perlawanan yang tiada kesudahan. Tapi dengan getaran frekuensi, Mereka tak ada keupayaan biologi untuk beradaptasi dengan hukum fizik. sama macam gelas tadi tak boleh bermutasi untuk elak dari pecah. Wow, itu satu perspektif yang sangat kuat. Kuman tak boleh lari dari tenaga resonans. Frekuensi ni memintas terus keupayaan mereka untuk bina daya tahan. Ia mengganggu integriti struktur mereka secara mutlak. Jadi, Dr. Raif guna intervensi mekanikal tenaga bukan biokimia. Ya, inilah warisan terbesar dia. Idea bahawa keseimbangan boleh dicapai dengan manipulasi tenaga. Okey, saya sangat faham teori tu dan ia memang meyakinkan. Tapi bila dokumen ni bawa perbincangan terus ke era moden kita, Ke arah inovasi VFP tu, ya, Vibrational Frequency Patch oleh Wellwave Asia ni, terus terang cakap, saya rasa kita kena skeptikal sikit dekat sini. macam mana benda tu berfungsi? Ya, sebab pada zaman Dr. Raif, dia guna jentera yang sangat besar. Mesin dengan tube vacuum kaca tenaga elektrik yang kuat. Macam mana syarikat ni boleh kata frekuensi yang sama dah dimampatkan dalam sekeping pelekat nipis? Pelekat yang tak ada bateri pula tu. Betul, tak ada sambungan elektrik langsung. Adakah ni masuk akal dari sudut sains? Persoalan yang sangat wajar. Untuk faham benda ni, dokumen kita suruh kita tengok macam mana sains bahan atau material science dah berkembang. Maksudnya teknologi pembuatan bahan tu sendiri? Ya, konsep VFP ni tak bergantung kepada elektrik aktif. Ia guna konsep pengatur caraan material. Biasa saya bagi analogi pita kaset zaman dulu. Peta kaset audio. Ya, atau jalur magnetik dekat kad kredit anda. Pita kaset tu sendiri tak ada bateri kan? Betul, tak ada. Tapi bahan magnetik dekat permukaannya tu dah disusun atau diprogramkan untuk simpan corak frekuensi bunyi. Bila ia berinteraksi dengan pemutar kaset, frekuensi itu dilepaskan sebagai muzik. Tepat sekali. Pelekat VFP tu berfungsi sebagai medium penyimpanan getaran. Bukannya penjana elektrik. Ya. Sumber kita kata proses pembuatan VFP membenamkan tanda tangan frekuensi ke dalam bahan pelekat tu secara mikroskopik. Ia jadi pemancar resonans pasif. Maksudnya macam garpu tala. Tuning fork. Sangat tepat. Kalau anda ada garpu tala nada A dan anda bawa dekat dengan objek yang ada kecenderungan bergetar pada nada A, Objek tu akan mula menyerap getaran tu. secara pasif. Jadi, VFP ini tak bagi kejutan elektrik pada badan. Ia sekadar sedia rujukan frekuensi yang stabil
supaya sel badan yang tak harmoni boleh menala semula diri mereka. Analogi kaset dan garpu tala tu memang selesaikan kekeliruan saya. Jadi dia tak masukkan apa-apa bahan kimia dalam kulit. Cuma bagi kod getaran untuk badan ikut. Sangat menarik. Dan ini bawa kita kepada persoalan untuk anda pendengar kita. Kenapa semua ini penting untuk anda? Relevansinya dengan gaya hidup moden. Ya, dokumen ni sentuh realiti kita. Kita selalu terkejar-kejar, stres, makan makanan terproses. Dan akibatnya masalah pencernaan. Betul, perut meragam sebu lepas makan. Perut kembung yang buat kita rasa lesu. Dan menurut dokumen dari sudut sains, frekuensi masalah sembuh ni sebenarnya adalah disharmoni getaran. Sistem pencernaan anda sedang beroperasi pada frekuensi yang terganggu. Macam orkestra yang sumbang. Ya, beberapa instrumen main luar nada. Cara VFP ni diaplikasikan sangat mudah. Cuma tampal. Jadi, pelekat tu bertindak macam konduktor orkestra? Dia betulkan balik nada yang lari tadi. Analogi yang sangat cantik. Pelekat pancarkan frekuensi harmonik khusus untuk organ pencernaan. Sel perut yang stres tadi akan tangkap isyarat pasif ni Dan mula menala kembali ke frekuensi sihat. tanpa perlukan pil, tanpa bebankan hati atau buah pinggang untuk proses bahan kimia. Ia sekadar manipulasi tenaga yang lembut, satu evolusi terus dari legasi awal Dr. Rife, tapi dibawakan dalam bentuk yang sangat mudah untuk gaya hidup sekarang. Di sinilah terletaknya kekuatan inovasi ni. Mikroskop berkuasa 31,000 kali ganda. Ya, yang menemui cap jari frekuensi setiap kuman. Kuman mungkin pandai lawan kimia, tapi tak boleh lari dari hukum resonans fizik. Dan penemuan ni berevolusi dari mesin gergasi ke dalam pelekat kecil VFP. Yang melegakan perut sebu tanpa walau setitik pun bahan kimia. Ada satu pesanan ringkas tapi bermakna dalam dokumen kita. Jaga getaran anda. Jaga getaran anda. Dalam dunia yang penuh gangguan, memastikan harmoni badan bukan sekadar pasal apa yang kita makan. Tapi juga mengekalkan resonans dalaman yang seimbang. Kesihatan adalah keseimbangan frekuensi. Moto hidup yang sangat relevan. Sebelum kita akhirinya, ada apa-apa persoalan terakhir untuk pendengar kita? Ya, saya nak tinggalkan anda dengan satu pemikiran. Kita dah bincang macam mana frekuensi, musnahkan kuman dan harmoni perut. Cuba bayangkan, Ya. kalau organ perut pun bagi respons yang begitu positif pada getaran, apakah mungkin setiap organ lain dalam badan kita? Jantung, otak. Ia sebenarnya mempunyai lagu dan frekuensi tersembunyi yang tersendiri, menunggu masa untuk ditala oleh sains di masa hadapan. Wow. Persoalan yang buat kita merenung kembali keajaiban tubuh badan kita sendiri. Rahsia alam sentiasa ada untuk dirungkai. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa meneroka topik ini bersama kami. Ingat, jaga getaran anda. Teruslah membaca, bertanya dan kekal bergetar pada nada yang sihat. Sehingga berjumpa lagi.